Dengan bajet RM500,000, boleh ke nak beli rumah di Eco Grando Puncak Alam? Selamat datang ke Laman Haris at Eco Grando Puncak Alam. Rumah yang saya nak jual hari ini adalah rumah teres 2 tingkat, individual title dan facing open. Maksudnya rumah yang bakal anda miliki ini tidak menghadap rumah jiran, lebih privasi dan lebih tenang dengan pemandangan hijau yang macam ini. Bukaan rumah 20x70, boleh parking 2 kereta dekat bahagian porch. Masuk ke dalam rumah, layout yang praktikal, ruang tamu yang spacious, bahagian dapur pun agak besar sebab build up rumah ni almost 1,800 square feet. Ada juga satu bilik tidur dan satu bilik air di level bawah ni. Total semua ada 4 bilik tidur dan 3 bilik air. 3 bilik di tingkat atas, master bedroom dah siap dengan aircon dan ada attached bathroom. Bilik kedua dan ketiga dekat atas ni saiz lebih kurang sama dan berkongsi bilik air. Dengan saiz rumah dan number of bilik yang ada dekat rumah ini, sangat sesuai untuk anda yang dah berkeluarga. Ruang yang cukup selesa, tak terlampau besar. Yang paling penting selesa dan senang nak kemas rumah nanti. Bila saya sampai dekat Eco Grando ni, saya faham kenapa ramai peminat dia. Desain yang kemas, cantik dan township yang sangat best. Facilities pun lengkap. Ada tasik, jogging track, padang bola, basketball court, playground dan macam-macam lagi. Surau dengan komuniti yang aktif pun ada. Jadi memang sangat sesuai untuk kita yang nak membesar dengan keluarga di kawasan yang aman dan tenang. Rumah ni nak jual dengan harga RM500,000 sahaja. Yang berminat dan teringin nak membeli rumah landed di Township Eco Grando dengan harga yang mampu milik. Sesuai juga untuk pembeli rumah pertama. Boleh komen atau DM saya untuk info lebih lanjut. See you on the next video. Bye-bye.